baru tukar. Belum buka bonet. So korang tak nampak dia baru tukar. Lepas tu absorber dia ni, kalau korang tengok bekas ni bekas original kilang. Sampai sekarang tak pernah tukar. Ni bekas cat tar ni kalau korang nak tahu. Semasa dia orang spray, nampak bekas spray ni. Nampak tak, satu jalur dia. Daripada kilang. Selepas dia orang cat dekat kilang, tak ada orang nak cat spray lagi. Tak ada dah. Ni tak ada bekas orang spray dah. Memang daripada kilang. Secara tak langsung ada bekas-bekas macam ni. Ni menandakan absorber ni daripada original kilang, tak pernah tukar sampai sekarang 2025. Tak tahu kereta ni tahun bila. Okey, untuk Alza model ni first generasi, mungkin generasi kedua kot. So sekarang ni kereta ni kalau kita berhenti, kita main steering, dia mengeluarkan bunyi guys. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tak ada. Kalau korang tengok, dia check sebelum ni, dia kata absorber ni dia pergi servis absorber guys. Absorber ni bekas servis. Macam ni servis ke tak pasti lah sikit nak cakap orang servis macam mana. Servis cuci sahaja ke macam mana? Sikit tak pasti kat situ. Nanti korang komen bahagian bawah. Lepas tu korang tengok kat sini, berlumpur diorang cat dengan spray grease. Nampak? Ni berlumpur dengan, nampak tu berminyak tau. Uish, grease ni guys, dia bukan menahan dia punya getah ni daripada tak rosak tau. Dia akan mengembangkan getah ni nanti. Dia akan merosakkan getah lower arm dia ni. Untuk case berada ni, sikit check. Nampak? Bekas-bekas, semua bekas orang tembak ni. Bukan macam tu cara kerja dia guys. Okey. Lebih kepada kereta ni, bila kita check, dia punya lower arm bojen nampak macam cantik guys. Dia nampak macam cantik. Tapi hakikatnya bunyi tu datang kat sini, bojen ni. Sebab tu dia tukar semua mounting. Dia tukar semua mounting tak settle. Lagipun kita dengar bunyi tu bawah. Semua mounting ni atas guys. Jauh ni. Bunyi atas dengan bunyi bawah. So kita pegang, kita main steering, memang ada vibrate dekat dia punya lower arm ni. Kita pegang, dengar bunyi crack, 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 crack. Ni yang bergerak masa kita berhenti. Faham bukannya kat sana. Kalau kita berhenti kat sana tak gerak. Kat sana tak gerak. Dia ada bush lagi ke sini, dengan sini. Dia ada belakang ni ada satu. Yang bush dua tu dia akan main macam ni je. Jalan bumper ke apa dia bunyi macam tu. Yang kita main macam ni, crack 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 ni, bawah lower arm bojen dengan semua mounting atas dia. Untuk kereta ni. Buka dah bonet ni. Sekejap. Nampak tu tukar baru. Nampak dia tukar baru kan? Betul, realitinya macam tu guys. So untuk kereta ni kita suggest untuk owner buat lower arm je lah. Untuk settlekan masalah dia ni.